Saya ada Cikgu Norin. Nak tanya Cikgu Norin Ya. kenapa simpanan emas ni menguntungkan orang yang tak boleh menyimpan? Okey, sebenarnya saya pun ada pengalaman juga tau. Saya dah bertahun-tahun kerja. Bila saya korek balik simpanan saya dalam tabung haji, Korek balik? korek tu sebab nak tengok. Nak tengok kan. Selama ni tak pernah tengok, tolak je daripada gaji. Saya tengok selama 10 tahun saya bekerja, saya hanya dapat kumpul RM9,000 je. Ibarat macam bila saya kira purata setiap tahun tu, mana RM1,000 je saya simpan. Kerja tu dah 9 tahun? 9 tahun ke 10 tahun. Oh, Tapi okey. masa tu 1,000 setahun lah. Macam 1,000 setahun sikit kan. Ha. Lepas tu dalam masa yang sama saya simpan emas juga tau. So saya pun korek juga simpanan emas saya. Saya keluarkan balik. Saya tak sangka sebenarnya masa saya start simpan emas tu 3 tahun je. Tapi 3 tahun tu saya kumpul RM26,000 tau. Wow. RM26,000 dalam masa 3 tahun. Bayangkan 9 tahun purata RM1,000. Masa tu lah saya sedar yang sebenarnya simpanan emas ni memang boleh merawat simpanan. Orang yang tak ada simpanan kepada ada simpanan. Orang yang ada simpanan tapi dia tak bertambah simpanan dia. So memang ubat boros adalah emas, insyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Norin. Itulah, ikutilah tips daripada Cikgu Norin ni. Bayangkan tuan-puan, simpanan dia daripada 9K boleh 26K hanya guna emas. Sebab saya rasa emas ni mempunyai aura simpanan yang sangat tinggi. Saya sekarang berada di Otaru, Hokkaido. Dan jom, kalau tuan-puan nak kumpul emas, jangan lupa klik di link bio. Daftar percuma dan saya akan bantu anda. Jangan lupa follow rapat-rapat. Semoga bermanfaat.